Aku juga rasa game plan MU ni yang kedua berkisar tentang seperti mana yang aku sembang semasa preview lah, iaitu wide overloading. Game plan yang sangat-sangat jelas. First half tu Liverpool terkejar-kejar di bahagian Kerkes dan juga di bahagian Van Dijk tu, di mana MU akan membuat switching play ataupun menghantar bola direct terus kepada area Ahmad dan juga area Mbeumo tu. Aku panggil area tu area of uncertainty lah. Sebabnya seperti mana yang aku sembang dalam preview tu, bentuk back 3 ni payah untuk satu tim yang menggunakan back 4 seperti Liverpool ni untuk mirror fullback Conor Bradley dan juga Milos Kerkez. Dia akan jadi keliru sama ada perlu keluar untuk marking wingback Ahmad Diallo ataupun perlu marking player right wing iaitu Mbeumo. Mix up itulah yang membuatkan kita nampak yang first half tu Kerkes few times dia buat silly mistake. Ada satu tu back pass yang sampai dekat Mamadashvili. Nasib baik Liverpool tak concede daripada situ, tetapi apa yang kesilapan tu buat ialah memberikan tekanan demi tekanan kepada Liverpool lah, sebab Liverpool sekarang ni on the back foot. Sebab nampak gaya macam daripada season lepas semasa draw-draw sama tu, Arne Slot masih lagi tak boleh figure out bagaimana untuk counter back 3 ni. Dia bukan setakat MU je lah, Crystal Palace pun back 3 juga, Chelsea pun back 3 juga, Wolves season lepas masa Cunha main dekat Wolves tu pun back 3 juga, struggle juga. Liverpool menang 1-0 saja ke. So setakat ni memang back 3 had their numbers on Arne Slot hit lah. So hopefully dia boleh tukarkan cara Liverpool bermain menentang dengan back 3 ni, sebabnya dia akan always ada that advantage dekat bahagian wide overloading tu. Macam first half kita nampak yang MU try untuk bermain sekitar Ahmad dan juga Mbeumo. Masa second half selepas kemasukan Dorgu tu, mula MU tukar pula attack belah kiri, Dorgu dan juga sebelah kiri tu sebab Cunha kot. Dorgu dan juga Cunha, dua player ni pula dijadikan center around United's play. Kerkes dan juga Van Dijk ni kadang-kadang Van Dijk sampai terpaksa keluar sebabnya berlaku kekeliruan. Kita nampak yang Kerkes dah push naik atas, tapi bila satu bola switch sampai, Van Dijk terpaksa keluar daripada area yang sepatutnya dia ada, dan itu membuatkan area dekat belakang tu kosong. Dan yalah, Van Dijk dan juga Kerkes ni berlaku mix up yang banyak lah. Kalau contohnya daripada segi build up apa semua tak ada masalah daripada defender ni, sebabnya MU main pun bukan jadi pemain like high pressing. Dia pun tak main high pressing, tapi lebih kepada mid block dan juga low block lah semasa di hujung-hujung perlawanan tu. Jadi bila mid block dan juga low block ni, aku rasakan Liverpool memang tak ada masalah. Banyak kali Liverpool pegang bola sampai ke atas. Selain daripada kritikan aku terhadap Konate lah, yang dia tanduk straight dekat opponent dapat terus bola, dapat second ball tu. Selain daripada tu, aku rasa Konate okey. Konate main sangat-sangat okey on the second watch. Ada few times contohnya dia pass, dia buat line breaking pass hantar dekat Dominic Szoboszlai dekat bahagian tengah, satu. Yang kedua ialah passing through ball yang cantik kepada Alexander Isak tu lah. 1v1, Isak pula missing that big chances. Isak sepatutnya ialah dia dalam keadaan tu dia patut score lah. Dia seharusnya wajib score untuk dalam situasi itu, tapi dia tak score dan Liverpool masih lagi mencari gol pertama lah.